Pagi ni kita check out awal. Sekarang baru pukul 7.45. Kita dah check out. Kita nak ke next destination. Kita akan ke wait and see. Tapi sebelum tu kita nak pergi pulangkan motor. Lepas tu kita nak kena ambil Grab tuk-tuk ke untuk ke JT. Okay, sekarang ni kita nak ambil motor dulu. Let's go. Okay, kita dah sampai tempat ni sewa motor. Kita dah return lah motor kita. Ni belakang ni tempat dia. Okay, sekarang kita tengah tunggu nak cari Grab nak ke JT. Let's go. Kita dah naik tuk-tuk untuk ke JT. Ini tuk-tuk. Okay, nanti kita update balik bila dah sampai. Let's go. Okay, kita dah sampai kita punya JT. Ni kita akan naik speedboat ni. Mungkin atau lagi. Ni waiting area dia. Baik dah. Waiting area dia. Tu dah ada kopi sikit. Tandas sana. Okay, nanti kita update lagi kalau kita dah naik. Kita ada lagi setengah jam untuk menunggu. Let's go. Okay, kita dah naik ferry dan naik speedboat kita. Dikendalikan dengan 3 orang. Satu depan, satu driver, satu pilot, satu lagi belakang. Full house, okay? Full house speedboat ni. Okay, tu dia punya JT dia. Let's go. Kita mengambil masa 2 jam untuk sampai dan dia singgah ada 2 ke 3 pulau lagi. So kita pulau yang ketiga rasanya. So let's go check. Bagi kita duduk tengah-tengah kita susah nak rakam sikit. Tapi tak apa. Okay, let's go. Kita update situasi guys. Hujan lebat dan semua orang basah. Orang basah tu. Lebat. Sekarang ni kita selamatkan barang-barang penting dulu. Pasal kita update. Kita dah sampai ke first checkpoint. Dia ada 2 korong ni, dia ada 2. Dia ada long beach dengan kecil kot. Salaman. So ni dia macam perhentian lah. Perhentian besar, perhentian kecil. So ni perhentian kecil dia lah. Okay, pulau dia kecil sikit daripada korong yang kita nak pergi ni. Let's go. Ni first checkpoint lah. Kita tak turun. Okay, ni pit stop yang kedua guys. Pit stop kedua kita next. Pit stop kita punya. Next stop memang kita punya. Let's go. Alhamdulillah kita dah sudah sampai. Kita sudah sampai. Hidup kita. Let's go guys, kita sudah sampai. Let's go. Kalau kita sampai ni memang orang ramai nak kutip kita. Orang nak kutip kita untuk tuk-tuk. Kalau naik tuk-tuk kena bayar. Sabar, kita dekat je kat depan-depan ni. Menapak lah. Benda nak jimat. Menapak saja. Let's go. Ni kita punya reception. Nanti kita akan pusing-pusing lagi Relax dulu, awal lagi baru sampai. Yang penting letak bag dulu. Okay. Okay, ni bilik-bilik. Dia banyak-banyak macam ni. So ni bilik kita. Ni tak mau.
Beg terlalu besar. Bagi bilik air. Dia bagi bilik. Dia ada luar ke? Dan dia ada ruangan luar. So kat luar ni okey. Santai. Okay, let's go. Tu je bilik kita, tak besar mana. Welcome back guys. Okay, kita pusing sikit. Ni lah kita punya penginapan. Dia ada A, ada B. So kita punya yang B. Kat sini dia banyak. Dia ada A, B, C, D. Untuk yang on desk punya penginapan. Silap kita tak bawa slipper. Ada kasut je, bedel lah kasut, bukan kasut lah. Kita santai dulu jap. Hari nak pergi cari makan ni, tengok apa yang boleh dimakan, apa yang boleh dicari untuk dimakan. Jap, kita jalan lagi. Let's go. Okay, the no outside food. Tapi tu lah kat sini kawasan geng-geng tak cukup bajunya. Geng-geng tak cukup baju, geng-geng mak saleh berjemur semua. So malu kot orang kalau kita nak buat video. Berjalan dulu lah. Dia setiap tempat penginapan ni dia ada aktiviti dia. Ini tempat gym secara manual, gym tradisional. Wah, dia angkat kayu. Unik kan. Tak tahu berapa kilo ni. Okay. Dia baru buat ni 2026. Sini tempat lepak agak. Sebab parking motor ni, kalau motor sewa kan boleh parking kat sini. Kedai-kedai. Wonton. Panjang ni, kalau kita sewa motor kita boleh gerak jauh-jauh sikit kan. Tapi tu lah, satu hari $15. Sebetul lah kat sini, dia semua tidak halal. Tapi kita dah bawa makanan sikit lah. Kita cuba cari yang lebih murah sikit kalau nak sewa. Sebab tu depan-depan kan mungkin dia tekan lah. Kalau belakang-belakang ni ke orang-orang yang lokal ni mungkin dapat murah lagi. Sebab last tengok dia orang kata $8 je untuk satu hari. Kita sebir dulu bawa sampai. Bagi kita 2 hari kat sini. Okay, kita cuba sebir dulu tengok berapa harga. 7 PM. Sama juga harga dia, $15 untuk satu hari. Okay, kita dah sewa motor tu. $9 untuk 2 hari. Okay, full? Okay. 15. Okay, kita dah dapat motor. Motor dia punya syarat dia bagi minyak penuh, pulang minyak penuh. Okay, kalau yang kita ambil yang $15 tu, dia bagi minyak penuh,
pulang tak apa, minyak ayam tak apa. Sebab tu dia kira dengan minyak sekali. Okay, let's go. Kita pusing-pusing Island Koh Rong Island. Tu private beach ni. Kita tak duduk sini, tapi ni sebenarnya kawasan private lah. Ini pantai dia, pantai private. Jauh daripada tempat tadi yang awal-awal tadi yang kita turun kat Koh Rong tu. Sebab dia kata hari ni kurang orang, so dia bagi lah kita jalan-jalan tengok. Dia kata kalau nak minum ke boleh lah. Kita dengan pakai kasutnya, tak pantai langsung. Sebelah sana tu, belah sana tu awam jadi ramai lah. Tenang, tiada orang. Kita turun kat sana tadi rasanya, tempat ramai-ramai tu. Kita naik motor pusing sampai sini. Begitulah update-nya untuk satu tempat lagi. Satu tempat kita baru singgah. Let's go. You and Me Resort. Kalau korang nak datang private, duit lebih, ambil lah private ni. Private beach. Okay, santai dulu kejap. Tempat JT turun, JT nelayan ni, kita dah pastikan dah. Ini adalah JT. Jangan turun barang kat sini lah. Terang dekat, jauh daripada penginapan kita. Ini JT yang tak didendangkan. So dia dah tak pakai dah sebab dia mendap kot, pecah. Basah-basah ni tembak daripada atas ni, ombak kuat. Home. Kan? Subhanallah. Ni tempat boleh surfing ni. Tengok ombak dia syahdu, boleh surfing. Begitu saja update saya. Kita dah jalan-jalan daripada tadi tu. Ada satu resort ni, Long Beach Resort. Kita nak pergi try tengok. Masuk tengok je. Ni antara yang paling dalam sekali lah daripada kita turun tadi. Pastinya ni paling dalam sekali dia punya resort. Okay, sebenarnya Koh Rong ni rated untuk orang-orang Asia kot. Rasanya tak ada orang Asia, semua Mak Saleh kat sini. Sebab tak dipromote kot. Sebab apa, untuk orang-orang kita, orang Malaysia kan, susah nak dapat makan halal. So dia unrated lah. Tapi okey sebenarnya lawa. Tapi silap dia tak ada kedai makan halal. Itulah masalahnya. Kita nak tengok-tengok je lah. Nak tak tahu ada bagi datang tengok ke tak. Okay, ni Long Beach Resort. Pasir putih macam taras. Pasir putih macam taras. Cuba kasut dia tak rasa lah pasir dia macam mana. Ini dia punya bar. Maksudnya mahal juga ni. Satu malam ni
Yang tadi kita duduk tu pun satu malam dalam 200 something. Tapi dia memang Mak Saleh suka lah. Memang Mak Saleh suka. Pasir dia putih tu. Tak ada kotoran sangat. Panjang, long beach daripada ujung sampai tadi kita kat jeti sana tu. Dia membawa sampai sana. Patut nama dia Long Beach. Wah, mandi tu sedap ni. Kita konten kat pantai kita nak tunjuk apa? Tunjuk pantai je lah. Kita tak ada apa-apa yang menarik. Sama sahaja. Tapi tu lah belah sana sampah-sampah hanyut banyak lah. Lawa, nice view sini. Okay, nanti kita update lagi kalau ada tempat yang menarik. Sebab sini macam tu je lah, dia tak ada apa-apa pun. Orang tak ramai, badan rated. So masalah banyak. Tapi nak datang lah. Bawa makanan yang penting. Okay, itu saja untuk di sini. Let's go. Ini banyak sampah hanyut sikit lah. Tapi kita tengok ini sebenarnya kawasan belah mana. Sebab kita punya situ belakang dia. Okay, ni memang tak ada orang. Let's go. Okay, kita dah habis sightseeing kat Long Beach Resort ni. Di Long Beach Resort Koh Rong. Okay, kita ciao dulu. Kita nak pergi cari tapau makan malam. Alamak, zoom lah dekat sikit lah. Okay, let's go. Okay, kita dah penghujung jalan dah. Kita dah ada penghujung. Pulau ni besar lagi, tapi kita dah jauh. Tapi sekarang dekat maghrib lah dah petang-petang Kita petang balik lah. Okay, dia murah sikit. Kita tengok sekejap sikit. Kita beli dia punya buah-buahan. Kita dengan air tadi. Tak kena yang sama tadi, yang tadi kita tunjuk tu. Okay, kita dah luncur nak balik. Kat sini dia tak ada nak bawa sebab letak kamera susah. So nanti kita cerita balik. Bye. Kita jalan-jalan tunjuk scenery je. Kita sambung lagi. Ke depan ada benda-benda menarik lagi. Let's go. Tapi sini tu lah, ni macam tak terjaga sikit lah. Tu dia tadi kalau nampak je, tak nampak kan. Ni pot tu nampak cantik. Kampung mampu pun dia buat pun. Pot mancing kan. Tadi tu dah datang untuk gambar. Berapa orang kat sini? Tengah. Dua je. Ada lah kedai-kedai runcit. Kedai runcit Mak Teh. Sudah baik dia spot. Nice view tu.
Okay, setelah kita sampai situ saja untuk ke hotel. Kita berhenti jap kat last checkpoint. Ni kalau ikutkan, kalau kita naik daripada mana tadi awal-awal Kamput tu, ni last kita punya station lah ni, Tuah JT tu. Tadi JT tu dia padat sangat, dia padat, so tak sempat nak buat video. So ni kita nak berhenti jap. Kita nak berhenti jap. Lepas tu kat sini tak ada makan halal. Sebab sini semua memang lokal dan turis lokal. Kalau lokal memang dah confirm lah tak ada makan halal, dah confirm. Susah lah kat sini. Patutlah dia ramai orang Malaysia tak datang. Okay, tu je kot. Nanti apa-apa kita ambil lah. Tamat kita tengok sampai dekat area hotel pula. Kat area hotel pula, view malam macam mana. Okay, baik. So ni Turkish. Mungkin dia halal, mungkin. Let's go. Oh, dia ada kedai lagi belakang ni. Dia nak tak nak, dia mesti kita tak pasang pun ada belakang dia kedai. Walaupun dia Turkish, dia tu lah. Ni padi Cambodia punya dive. Kita tengok dulu sebi-sebi luar Padar sini. Tak ada apa-apa lah sini. Ba. Okay, tak ada apa-apa. Ini semua kawasan Long Beach Resort punya ni. Dia boleh makan kat dining, fine dining kat luar. Ya, bukan Long Beach punya ni, Long Set Resort. Ni Long Set ni. Long Set. Okay, sini semua. Okay, masuk sini je dia dah kawasan Long Set ni lah. Tak bagi lepas. Tu dia punya resort paling besar kat sini, kat area Long Set. Okay, tu je aku panjang perjalanan. Kita sedang mencari makanan yang boleh dimakan untuk malam ni. Let's go. Ini walking street dia. Tadi kita datang kan bersih malam, bersih siang, bersih malam dia. Semua dah santai-santai, semua tengah keluar cari apa? Semua tengah cari kedai makan lah. Wah, ada. Tapi mabuk-mabuk boleh Sini bukan kawasan dia lah, kalau nak datang rasanya bukan untuk family. Perjalanannya biasa-biasa saja. Walking in the street Kahrang.